Okey kelas, semua dah datang ke mama komputer ni? Dah. Okey. Okey, hari ni kita akan masuk topik yang baru iaitu entiti, atribut, set hubungan dan kekardinalan dalam pakaran data. Jadi untuk topik ni, pakaran data ni dibangunkan untuk sistem maklumat yang berada dalam pelbagai persekitaran. Okey, kita boleh lihat dalam jadual ni. Jadual 23 adalah contoh persekitaran yang biasa menggunakan pakaran data. Oops, perasan tak dalam situasi pembelajaran tadi, pelajar kelihatan bosan dan juga tidak tertarik dengan sesi pembelajaran tentang ERD. Dan kalau kita lihat, benda ni berlaku disebabkan sesi pembelajaran yang teacher-centered dan juga menggunakan kaedah tradisional. Perkara ini berlaku disebabkan murid sebenarnya sukar untuk membayangkan tentang fungsi dan juga komponen ERD secara penerangan guru dan juga buku teks. Hasilnya, murid sebenarnya akan sukar untuk membayangkan dan juga mengaplikasikan teori ERD ni dalam kehidupan dunia sebenar. Pendidikan abad ke-21 ini menekankan penggunaan teknologi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Murid perlulah terlibat secara aktif dalam sesi pembelajaran melalui aktiviti yang berpusatkan murid iaitu student-centered learning. Hal ini kerana mata pelajaran asas sains komputer ini menekankan murid untuk memahami konsep dan mengaplikasikannya secara praktikal. Jadi murid tidak bolehlah hanya memahami teori semata-mata. Untuk pengalaman BBM dalam kandungan, standard kandungan 2.2 reka bentuk, pangkalan data dan hubungan. Untuk dalam standard pembelajaran 2.23 menghasilkan gambar rajah perhubungan entiti ERD untuk memudahkan data hubungan. Seterusnya ialah standard presentasi iaitu mereka bentuk pangkalan data hubungan dari situasi yang diberi. Okey, untuk tujuan penghasilan BBM ni yang pertama adalah untuk membantu murid mengenal pasti konsep ERD dengan jelas. Yang kedua adalah meningkatkan minat dan pengalaman murid dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menyeronokkan. Dan yang keempat adalah untuk membantu murid mengaplikasikan pengetahuan serta penghasilan reka bentuk ERD berdasarkan situasi yang sesuai. BBM yang dibangunkan menggabungkan 3 elemen utama iaitu bahan pembelajaran berbentuk infografik yang menerangkan tentang entiti, atribut, hubungan dan kekadilan dalam rajah hubungan entiti iaitu ERD. Untuk kuis interaktif, kita menggunakan Augmented Reality iaitu AR dengan menggunakan Z-Work. Serta aktiviti yang menghasilkan ERD, kita gunakan Smart Draw dengan membagi situasi kepada belajar. Murid akan mempelajari konsep asas ERD melalui infografik yang disediakan oleh guru bagi mencapai tahap pertama dalam taksonomi Bloom. Seterusnya, murid akan menjawab kuis melalui aplikasi AR yang telah dibina oleh guru untuk mencapai tahap mengingati. Dan akhir sekali, untuk mencapai tahap mengaplikasikan serta menganalisis, murid akan menggunakan perisian Smart Draw untuk menghasilkan ERD yang bersesuaian berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, disebabkan awak semua bosan dengan kelas saya, cikgu ada hasilkan satu infografik iaitu infografik ERD dan kekardinalan. Okey, cikgu ada hantar infografik ni dalam grup WhatsApp kita. Jadi saya nak awak semua tolong tengok infografik ni dan cuba fahamkan dengan baik. Boleh? Boleh. Haslina, kau perasan tak ERD ni dia pakai 3 je simbol? Macam tu rupanya cara nak lukis ERD. Wong, bujo untuk atribut, beta untuk entiti dan juga diamond untuk hubungan. Aku faham simbol-simbol ERD ni, tapi aku tak tahu macam mana nak pakai dalam aplikasi dunia sebenar. Okey, semua dah faham kan? Okey, sekarang saya nak uji kefahaman awak dengan memberi satu kuis yang di mana cikgu telah bangunkan menggunakan augmented reality. AR, tahu tak? Tidak tak tahu kan? Okey, cara dia senang saja. Awak semua keluarkan informasi masing dan scan QR di hadapan. Dah? Okey, lepas saja awak scan, awak halakan kamera awak kepada infografik yang telah saya buat tadi. Mesti kena halakan dekat infografik. Kalau tak keluar. Keluar tak AR tu? Keluar apa? Keluar kuis. Ya, betul, keluar kuis. Jadi saya nak awak semua jawab kuis-kuis yang telah saya sediakan. Okey, cikgu.
simbol yang manakah menunjukkan hubungan? Diamond ni rasanya. Okay, betul. Simbol manakah yang menunjukkan tribute? Bulat ni. Betul. Okey, semua dah jawab ke kuis-kuis tadi? Okey, bagus. Sekarang kita akan bergerak kepada aktiviti yang seterusnya di mana saya nak awak semua bina satu ERD berdasarkan situasi yang cikgu berikan, iaitu sistem pinjaman buku di perpustakaan. Okey, kita akan gunakan aplikasi Smart Draw untuk awak semua bina ERD ni. Cikgu ada hantarkan link dekat grup WhatsApp kita lah. Okey, untuk buat sistem pinjaman buku teks dalam ERD, pertama sekali rasanya kena ada entiti pelajar lah, sebab pelajar nak pinjam buku. Lepas tu mungkin kita nak kena buat hubungan. Dalam hubungan ni mungkin boleh tulis aktiviti pinjam sebab kita nak pinjam buku. Lepas tu entiti kedua yang bersambung dengan hubungan ni mungkin boleh buat entiti buku sebab pelajar nak pinjam buku. Lepas tu kekardinalan dia kita mungkin boleh buat one to many sebab satu pelajar boleh pinjam banyak buku. Okey, awak semua dah siap ke ERD masing-masing? Dah! Okey, tamatlah pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya sikit soalan. Dengan infografik yang cikgu bangunkan tadi, awak semua faham tak tentang ERD ni? Faham! Okey, yang kedua, dengan kuis-kuis yang cikgu bangunkan, awak semua dapat kenal pasti tak komponen-komponen dalam ERD ni? Okey, yang terakhir, dengan menggunakan Smart Draw, awak semua berjaya tak menghasilkan ERD dengan situasi yang cikgu berikan tadi? Berjaya. Okey, bagus. Jadi dengan itu tamatlah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Menarik tak BBM kami tadi? Jadi, Cikgu Syarul telah menekankan 3 BBM dalam pembelajaran kami tadi. Yang pertama adalah infografik ERD. Jadi, infografik ERD ini membantu murid-murid untuk memahami hubungan antara entiti dengan lebih jelas melalui teks ringkas dan juga visual. Yang kedua adalah kuis interaktif AR ERD. Ia bukan sahaja membuatkan penilaian lebih menarik, malah melibatkan murid secara tidak langsung. Dan yang ketiga adalah Smart Draw ERD yang memberi peluang kepada murid-murid untuk mengaplikasikan penggunaan dan konsep ERD dalam dunia situasi sebenar seperti melalui dunia pekerjaan dan sistem pembangunan. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga bahan pembelajaran ini bukan sahaja membantu murid-murid untuk memahami konsep ERD dengan lebih mendalam, malah ia membuatkan pembelajaran itu lebih bermakna dan juga berpusatkan murid-murid.